Keempat, kita boleh bentangkan sebelum akhir tahun ini. Kerana menteri ini memang cergas. Jangan sibukkan dengan isu-isu politik lain. Tumpu ini. Dengar pandangan tadi tentunya memperlihatkan betapa banyak usaha beliau dan KPT dalam memenuhi agenda perubahan ini. Walaupun kita masih menunggu umpamanya seperti yang dicadangkan tentang pembentukan atau kuasa bebas untuk dan disegerakan untuk melaksanakan beberapa cadangan. Tapi saya sekali tadi seperti yang saya sebut tadi, pelan pendidikan tinggi itu yang beliau ketuai dan rangka itu satu hal yang sangat bagi saya impresif kerana dia melibatkan ramai sarjana dan perancang. Dan kemudian Dalik dengan saya pun 3-4 kali sidang sebelum dimuktamadkan. Jadi tidak seperti mana sebagian sudah andaikan ya, ada kertas rancangan kemukakan kemudian kita lulus, tidak. Ini kerajaan madani dia lain sikit. Jadi saya ucap terima kasih kerana dicerakin beberapa langkah. Saya rasa soal mahasiswa tu saya rasa jelas, walaupun dia melibatkan HAP yang kita juga akan adakan perubahan supaya badan mahasiswa itu boleh bergerak bebas dan diputuskan sendiri. Kemudian saya lebih cenderung tentang mempertahankan ke soal karya dan kebebasan akademik, memberi ruang kepada sarjana menulis dan mengkaji dan menerbitkan walaupun pandangan-pandangan itu tak semestinya cocok dengan universiti atau kementerian atau kerajaan. Itu memberikan sedikit ruang. Tentang otonomi ini saja. Masalahnya sebab otonomi katalah keuangan. Kita lihat beberapa kerusakan yang berlaku dalam banyak agasi-agasi kerajaan dan syarikat kerajaan kerana otonomi itu tidak mengikat mereka dari segi peraturan. Pelanggaran itu luar biasa. Saya bukan maksudkan tabung haji ini banyak puluhan ya, pelanggaran yang akan menyebabkan kerugian kepada negara dan kerusakan. Jadi sebab itu saya mau terus terang, sementara dari semangat otonomi dari segi kebebasan dan ruang universiti harus ada, tetapi selagi peruntukan itu dana rakyat, dana negara, dia masih terikat juga dengan beberapa peraturan. Walaupun saya setuju, saya dah bicara dengan Ketua Susat Negara, ia harus juga berikan sedikit kelonggaran, tidak sama seperti mana peraturan ditetapkan oleh jabatan kerajaan. Begitu juga tentang peraturan-peraturan, disiplin dan sebagainya, kena berikan agak pertimbangan yang lain, terutama bahagian akademik. Kalau nak kekalkan untuk pentadbir, itu mungkin boleh dibicarakan lebih mendalam, tetapi untuk kekitangan akademik saya rasa tak boleh kerana suasana begitu. Itu memberikan ruang mereka untuk berfikir dengan bebas dan kritis, dan kalau terlalu banyak kekangan. Semalam saya umpamanya merasmikan bangunan baru filem ni apa? Finas ya. Jadi walaupun kita agak lebih ruang bebas, kita ni terlalu terikat bukan saja dengan peraturan tapi dengan tekanan masyarakat. Jadi kita dah jadi ultra konservatif sekarang ni. Kadang-kadang kita dah jadi macam kita terikat dan digeruni oleh aliran neo-conservatism atau macam the far right macam di barat. Jadi nak sedikit tak boleh, ini tak boleh. Jadi bagaimana nak boleh kita nak kreativiti, seni, sastra, budaya, akademik berkembang kalau kongkongan itu berlaku sama ada dari undang-undang kerajaan atau sikap masyarakat. Jadi saya katakan, saya tidak showkan filem orang telanjang, tetapi saya fikir untuk menyekat dan mengongkong kerana takut dan menggerun dengan beberapa sentimen ultra konservatif, neo konservatif yang berkembang, ini akan merosakkan pemikiran masyarakat kita dan tidak akan memberi ruang perkembangan dari segi kreativiti atau daya cipta negara kita. Sama macam universiti. Jadi sebab itu saya ucap terima kasih kepada Saudara Zamri kerana mengambil langkah ini. Cuma seperti yang saya sebut tadi, pertama hal-hal yang boleh kita segerakan. Umpamanya
kebebasan mahasiswa, kebebasan menerbit atau memberi pandangan akademik. Itu harus disegerakan esok. Soal jawatan kuasa untuk mengubah akta tentu kita bagi ruang. Tapi kita dah fikir benda dia dah puluh tahun. Plan ini bagi saya pendidikan tinggi itu boleh jadikan satu pandangan atau kerja induk untuk menterjemahkan dalam bentuk akta. Kerana kalau kita nak fikirkan nak bawa balik runding balik, dia siap dalam masa 3 tahun. Saya tak ada kesabaran itu. Jadi saya rasa kalau kita ambil tindakan yang immediate, beberapa langkah ini boleh. Dalam minggu depan menteri akan lapor kepada saya dan jemaah menteri untuk kita luluskan beberapa perkara yang immediate, dan berikutnya kita bagi tempoh tahu 2 bulan siapkan. Ini semua pakar-pakar akademik semua ada dan semua is there. Jadi saya fikir kita guna manfaatkan akademik sains, persatuan kegiatan akademik, naib chancellor, gabung tenaga perah. Dan saya tidak fikir kita harus berbeza pendapat dari segi kerangka besar. It's not the same anymore. Those yang perpetrate this view that we should not change, should not be in the committee because you represent a different view. Does it mean necessarily that I'm intolerant? No. But we are for reform. You say, no, I represent a view that is against reform. Then you are not part of this exercise. Jadi sebab itu saya fikir tak perlu kita tunggu sampai rangkul semua pandangan yang ada, pandangan yang pembinaan akta, pindahan akta, lihat kerangkanya dan maju. Kalau sempat kita boleh bentangkan sebelum akhir tahun ini. Kerana menteri ini memang cergas. Jangan sibukkan dengan isu-isu politik lain. Tumpu ini. Tumpu ini. Ini sahabat saya. Jadi dia boleh tumpu ini. Boleh selesai kalau sebaiknya sebelum akhir sidang parlimen bulan akhir November ini. Jadi kalau kita boleh bentang selepas bajet pun tak apa. Tak payah kita semestinya. Jadi saya akan tentukan. Saya bincang dengan speaker Dewan Rakyat. Beri jadual khas towards even the very end of the session, very late November. Then orang kita jadi excuse. Orang saya faham. Orang kadang-kadang rasa lelah. Dia janji dah berapa lama tak tunaikan. But they don't understand. Dalam sistem kita kena negotiate, kita kena discuss. Bukan saja di kalangan akademik, tapi di kalangan dalam jemaah menteri, dalam kerajaan juga. Kerana kerajaan ini kerajaan perpaduan. Dia tidak ada satu pola pandangan. Jadi saya harap sudah faham, kita bagi deadline sekarang, semua dah nampak ada konsensus, setuju, buat. Dan percayalah bahawa walaupun malam ini nampaknya ada sedikit persetujuan umum, tetapi pandangan ini tidak semestinya diterima oleh ramai, termasuk di kalangan elit pemerintah. Kerana they think it's radical, ini tak boleh kawal, nanti soal disiplin terosak dan sebagainya. Jadi insya-Allah dengan persefahaman kita, Dr. Zul Menteri Agama pun ada, dia boleh bantu ground, boleh menjelaskan. Jadi saya silakan pandangan-pandangan dulu sebelum panel memberikan jawapan. Sila. Terus soalan dia, tak ada protokol. Baik. Bagi mic. 1, 2. Satu yang pertama sini, kemudian 2 sini. Baik. Datuk Seri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Soalan saya. Okey, good. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan AUKU akan dimansuhkan ketika Kongres Keadilan baru-baru ini di Melaka. Jadi apakah signal sebenarnya yang ingin disampaikan kepada mahasiswa khususnya, dan apakah hala tuju dan agenda reformasi yang Datuk Seri ingin bawa selepas pemansuhan tersebut? Adakah untuk menjadikan mahasiswa lebih bebas, dan jika kebebasan yang diberikan, sejauh mana sebenarnya kebebasan yang diberikan nanti? Itu sahaja. Itu soalannya mengenai kebebasan sejauh mana. Ini ada ruang. Tak ada sekatan, tak ada undang-undang yang mengongkong pandangan.
Ya. Tapi kalau kita dapati you bagi pandangan, tapi yang bayar you tu sebagai satu badan pro CIA di Amerika, of course the law will take its course. Example, ya. Itu lain. Tapi soal suara you, kritikan, saya tidak boleh ada peraturan universiti atau undang-undang yang akan bertindak kerana saudara memberikan pandangan yang berbeza dari pandangan saya atau pandangan kerajaan atau pandangan orang lain. Tapi kena faham juga, maknanya orang lain yang golongan yang kita kata neo-konservatif, the extreme, kalau dia bagi pandangan, orang boleh hujah cara terbuka juga. Alright, jelas itu. Maknanya tak ada sekatan. Tapi kalau dia datang macam saya kata macam acara Syirah Majid, kelompok yang Islam dia kata tak boleh, maka dia pecahkan dan kita ambil tindakan. Dia tak mau dengar, okey. Dia dah buat poster bantah, okey, tapi janganlah ganggu Syirah Majid. Baik, yang tadi tengah. Cubaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam merdeka mahasiswa, merdeka rakyat. Baiklah, saya Kristina daripada Universiti Malaysia Sabah. Jauh saya terbang untuk datang ke sini. Jadilah 3 soalan buat Kementerian Pendidikan Tinggi. Pertama, jika benar-benar Kerajaan Madani serius mahu memansuhkan AUKU, mengapa mahasiswa di UMS masih lagi berdepan tindakan berasaskan AUKU? Khususnya pada momen-momen yang sangat kritikal. Saya nak celah. Saya kata kita baru umum sekarang. Anda yang nak bangkit ini. You faham tak kenyataan saya? Baik. Baru malam ini apa-apa tindakan yang melanggar disiplin. Kalau dia pergi pecah bangunan, ya. Kalau dia pergi pecah bangunan, the law must takes its course. Jangan salah faham saya. Bahawa undang-undang jenayah harus berjalan. Ini bukan free for all. You boleh bercakap bebas, betul. Nak buat peruntukan. Tapi kalau dibangkitkan, mengapa tindakan dulu? Saya kata mulai ini baru umum malam ni. Alright, next. Baik. Ya. Tak apa. Sama-sama, tak apa. Baiklah, terima kasih. Okey, jadi sebenarnya apa garis masa daripada pihak KPT esok untuk memasukkan AUKU? Jadi esok pagi ya? Betul ni, saya tuntut ni. Ni lain kali sebab tu saya kata pimpinan mahasiswa, you nak dengar saya, nak suruh saya dengar. Tapi you pun dengar lah saya. Okey, jadi saya akan tomorrow morning all universities dengar ni new. Tetapi kalau masalah dengan polis, saya kena selesai dengan polis dulu. Jadi university, any action by the university. Okey, next. Okay, baiklah, nanti saya akan tuntut ya. Okey, yang kedua adalah apakah jaminan bahawa pemansuhan AUKU akan memastikan bahawa sistem perolehan atau tender di setiap IPTA boleh dilaksanakan secara telus dan berintegriti tanpa campur tangan eksekutif. Baik. Terima kasih. Soal yang dia bangkitkan itu kebetulan dia juga cukup. Dia masalahnya macam tender. Ini memang betul. Tender harus telus. Sekarang ini saya jadi Menteri Kewangan hampir 4 tahun. Tender Menteri Kewangan tak pernah campur. Dengar, you setuju tak setuju, saya tak, bukan isu. Tapi tak pernah campur. Dia ada tender proses. Tender committee. Menteri tak campur. Jadi kalau menteri tak campur, bagaimana tentang Naib Chancellor? Mungkin Naib Chancellor pun dalam cadangan kita tak payah campur. Tapi proper, transparent tender procedure mesti ada. Itu dia. Okey? Tapi soalan terakhir boleh? Alright, baik. Lain pula. Sudah. Nah, yang lain pula. Ya, sorry. Nanti belah tu kita kanan balik. Kiri dulu. Assalamualaikum, selamat malam yang bahagia Ayah Muhammad Datuk Seri, terima kasih dan juga panel. Saya Mahadi, pentadbir dari Universiti Melaya. Jadi soalan saya ini saya nak tujukan kepada Yang Mulia Datuk Tengku lah. I think you have done a very good job persuading us and explaining your arguments on why there's a need for change for the education lah. Cuma realiti yang kita hadapi sebenarnya perlu ada critical change in mindset lah. Jadi soalan saya kepada Yang Mulia Datuk Tengku ialah kat mana sebenarnya critical mindset change yang perlu berlaku? Adakah perlu berlaku dalam perubahan kurikulum ke ataupun cara kita takrifkan kejayaan pendidikan tu? But I think I agree with Yang Muhammad Datuk Seri tadi, ada isu disagreement in terms of definition sebenarnya. Kalau tengok pendidikan tinggi dengan pendidikan
pun tadi ada Sorry, tak clear lah. I mean, can you... Mic ni sengaja, dan Chancellor sengaja dia bagi mic yang buruk supaya dia kata Menteri Kewangan tambah peruntukan. Itu saya pergi Melaka di Negeri Sembilan kan, satu dewan tentera. Dia tunjuk tu apa tirai dah pecah, kaca bercermin. Saya datang. Jadi saya pun kata ini dia sengaja tarik bagi pecah. Yang ni pun mic ni elok tapi hari ni malam ni sengaja. Naib Chancellor please lah. Okay, test. Okay. Saya ulang, I just summarize lah. Jadi I think yang bila Datuk Tengku telah beri hujah yang kuat kenapa perubahan perlu berlaku dalam pendidikan di Malaysia. But the bigger question is what are the critical mindset change that has to happen? Sebab adakah perubahan atau reformasi ini perlu berlaku dalam perubahan kurikulum ataupun sebenarnya kita kena agree on the definition of kejayaan pendidikan yang kita nakkan. Sebab tadi one is talking about manusiawi, one is talking about purposeful. So how? We have to agree on that first, I think. Thank you. Teman. Terima kasih. Susah sikit nak dengar, mungkin saya dah tua dah. Tetapi yang saya faham tu, bagaimana kita mengukur kejayaan sistem pendidikan dalam keadaan perubahan yang saya sebutkan tadi. Jadi kita mula dulu dengan dia punya konsep lah. Konsep yang saya cuba sampaikan ialah paradigm shift lah. Dan teori paradigm shift tu dia berdasarkan kepada kewujudan anomalies yang tidak boleh di reconcile. Dan kita nampak sekarang ini anomalies tu banyak di dalam dan di luar. Kalau di luar tu sistem ekonomi dah berubah dan akan berubah lagi besar. Jadi bagaimana kita nak mengasuh insan manusiawi untuk masa hadapan supaya dia tidak bergantung kepada kerajaan, kepada universiti untuk mendapat pekerjaan. Dia bergantung kepada diri dia sendiri. Bermaknanya dia lebih bebas, dia boleh berfikir secara kritis, dia difaham sistem yang sedang berlalu. Jadi sistem ni akan berubah. Dalam kataan Inggeris, in flux. It is not static, it is dynamic in flux. And it's not it's not stable. Jadi macam dalam keadaan itu kita mesti melihat learner itu pandai mencari jalan ke hadapan tanpa instruction, tanpa arahan. Jadi learning outcome kita tu to create deep independence and then of course to be able to survive in a changing world without having people to instruct them, this is what you must do. Jadi satu lagi ciri yang kita mesti faham ialah di masa hadapan itu ialah kita semua ni agents, not just economic agents, social agents yang connected in a network, global network, bukan lagi Kuala Lumpur ataupun Klang Valley, it's a global network. Jadi in that network knowledge is exchanged. Jadi kita mesti pandai memilih which knowledge you are looking for. There is nobody, no teacher can teach you that. You go to AI, to ChatGPT, to Anthropic, it will give you what they say knowledge. Tapi kalau tanya ustaz-ustaz kita, itu bukan knowledge. Itu satu maklumat saja. Dan maklumat mungkin tidak bersandarkan kepada prinsip-prinsip Islam ataupun apa prinsip yang agama lain. Jadi kita tak boleh menerima pandangan daripada mesin seperti itu. Jadi actually bagi saya lah, AI ni bukanlah knowledge. AI is just vomiting information is already there. Tapi dia pandai connect better than us. Jadi itulah bagi saya, to summarize, what is the success factor of any education system is the learner. How is the learner
managing him or herself in the changing world. Terima kasih. Zamri. Dengan izin Yang Amat Berhormat, saya tambah sikit pada Prof sebut tadi, iaitu berkaitan dengan tadi, kalau saya dapat tangkap soalan yang dikemukakan itu ialah berkaitan dengan perubahan yang perlu. Kenapa kita lakukan perubahan ini? Dan memang kita perlu lakukan perubahan itu kerana kalau kita tengok perubahan yang berlaku pada hari ini terlalu dinamik, terlalu pantas. Oleh yang demikian, antara perkara yang perlu kita berikan perhatian ialah perubahan kurikulumnya dan pedagoginya. Dan dalam masa yang sama, kita kena menerima hakikat baru yang berada di hadapan kita bahawa hari ini subjek-subjek yang diajar di universiti bukan lagi hanya terkhusus kepada bidang-bidang, satu-satu bidang saja ataupun bidang teknikal. Dan kita tahu bahawa interdisciplinary approach dalam pelbagai bidang sudah pun diajar. Kita hari ini bercakap sebagai contoh dalam konteks STEM, STEM itulah yang kita duk fikirkan. Tetapi apa yang berlaku di hadapan kita for the last 10 years, sebenarnya sudah ada satu tambahan lagi di dalam subjek yang berkaitan dengan teknikal, iaitu dari STEM jadi STEAM. STEAM maksudnya ada A di situ, tambahan arts. Maknanya ada social sciences approach ke dalam bidang-bidang teknikal. Dan ini merupakan satu perubahan yang berlaku di hadapan. Dan satu lagi aspek yang saya nak sebut ialah berkaitan dengan the introduction of AI ini dalam semua segi, dalam semua lapangan, dalam semua disiplin. Sebab itu dipanggil Gen I, Generative AI. Dan Generative AI ini pula is not going to be tools anymore. Sebab itu kalau kita tengokkan dari debate yang berlaku pada hari ini, kalau selama ini kita menganggap komputer dan sebagainya hanya sebagai tool, no more. Yang ada di hadapan kita, Generative AI itu lebih bersifat agent. Maksudnya it help us think as well, as much as we do not want that system to control us, tapi itulah yang berada di hadapan kita. Jadi inilah perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan. Ya, mau tidak mau, anjakan itu perlu kita lakukan dan antaranya terkandung di dalam plan pendidikan itu sendiri. Belakang. Ya. Ya, bagi tahu. Soalan saya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri, selepas pengumuman pengemasuhan AUKU malam ni, apa jaminan kerajaan bahawa akta atau peraturan baharu yang mengantikan tidak akan sekadar menjadi AUKU versi baharu, tetapi benar-benar memastikan kebebasan akademik, kebebasan bersuara, ruang politik yang lebih luas kepada mahasiswa? Terima kasih. Kebetulan hari ini saya Perdana Menteri. Saya dah umumkan. Dan sebelum saya umum malam ini, kita dah bincang berkali-kali dengan kementerian, kemudian di Jemaah Menteri. Dan tadi dalam syarah Jemaah Menteri, saya tegaskan bahawa pemansuhan itu tidak bermakna diganti dengan peraturan-peraturan lainnya mengekang kebebasan. Itu cukup. Dia kita sementara anak-anak muda kadang-kadang juga sinis kerana kadang-kadang ia dijanji tidak tunaikan, tapi kena bagi ruang lah. Kita dah bagi pengakuan ini, beri ruang, ya. Dan tak ramai saya lawan akta universiti sejak tahun 1971. Semasa saya menteri saya cuba pindah, tak jalan, pindah sikit. Jadi sekarang saya kata kena pindah menyeluruh. Jadi patutnya bagilah ruang sikit kepada pakcik ni. Alright, baik. Lain. Sorry. Dari situ sebelum kita kali ke kanan dia, yang belakang. Oh sorry, depan okey. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada Perdana Menteri kerana sudi hadir pada malam ini. Jadi we have a question here. I think for what have happened in today's world, negotiations is very very important kan. Kalau global, di peringkat global sekarang. And so I would like to ask you on whether is it something that a must for us to set up a center for negotiations for each universities in Malaysia, because in order to to let the students well aware about how to make a deal and to resolve certain matters pertaining to negotiations. And that's my question. I ask
Syed Zamri to respond. Tetapi I will just say this, that the presumption, the question, I think is valid. Because kita kena bagi ruang ke anak-anak kita, bagi pandangan. Tapi kita juga harus akui, dia harus juga mendengar. Dan ada exchanges. Because kalau tidak, dia juga terdedah pada pandangan. Tengok kadang-kadang kelompok-kelompok universiti ni, dia ikut umpamanya fatwa ataupun arahan daripada Mursyidul Am dia di luar. Jadi kita sini harus terima kenyataan itu. Dia sudah jangan andaikan kebebasan mahasiswa, maknanya mahasiswa itu boleh lontarkan idea. That was my generation. But things have changed. I've attended many sessions in university di mana orang tu dia cakap, there was one very critical moment di mana seorang anak, anak saya faham, yang kritik dasar kita katanya terlalu pro Melayu dan gini-gini. Dan saya mungkin kurang sabar sikit sebab saya tengok itu teks dia tu, saya pergi 4-5 tempat universiti lebih, dia baca teks yang sama, that this government is anti-Indian ke anti-Chinese. Saya kata this is not what I mean by reason dialogue. You know, you come up with that sort of strong prejudice against the Malays. Tak boleh, saya kata. So let us have a proper dialogue. So I agree. Mungkin cadangan saudara, biar ada ruang. Tapi salahkah dia soal? Tak salah. Apakah kita ambil tindakan? Tidak. Tetapi dia membimbangkan saya juga kerana pandangan itu banyak pandangan narrow. Ini kebetulan yang bukan Melayu pun ada begitu juga. Jadi ini tentu meyakinkan kita bahawa untuk masa depan negara, selamatkan negara ini harus ada satu ruang di mana ada dialog peradaban. Ini semua bakar untuk sama-sama memahami. Lita'arafu, itu Quran itu jelas. Lita'arafu, from understanding, from knowing one another, not from hatred dan permusuhan. Tambah. Saya pada dasarnya saya bersetuju dengan pandangan itu. Kalau sekiranya universiti-universiti perlu mewujudkan, kalau tak silap saya disebutkan Center for Negotiation, dan ini boleh dilaksanakan sama ada di salah satu center yang ada ataupun di peringkat hal ehwal pelajar ataupun di pejabat Naib Chancellor, kerana urusan yang berkaitan dengan contoh apa disebutkan oleh Yang Amat iaitu adabul ikhtilaf sebagai contoh. Bagaimana kita nak menyantuni perbezaan pandangan secara adab, menyampaikan pandangan dan sebagainya, itu perlu dilatih dalam konteks kita. Saya pun dulu student, itulah yang diajar oleh yang ada kanan saya, kiri saya ni. Ini antara tempat rujukan kami lah dulu. Atau yang ada ilmunya, bagaimana kita nak melatih diri kita, cakap dan sebagainya. This is one of the good points of my comment. Lain tadi ya? Suara. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan untuk Datuk Seri Fadlina, Menteri Pendidikan. Talking about pendidikan manusiawi. Saya sambut baik usaha KPM. Saya Amin Luqman. Saya sambut baik usaha KPM untuk mencapai pendidikan yang manusiawi dalam sistem pendidikan. Tapi looking back to pendidikan manusiawi ni prinsip asasnya ialah pendidikan untuk semua. Dan pendidikan untuk semua ini bukan sahaja tentang membina sekolah baru di kampung ataupun membaiki infrastruktur sekolah, tapi juga tentang menyelesaikan masalah keciciran dalam pembelajaran seperti yang dibentangkan oleh Presiden Akademi Sains tadilah. Ada 27,000 pelajar yang kemiskinan dalam pembelajaran dan 10% tak boleh membaca, mengira dan menulis. Oleh itu soalan saya ialah apakah prasyarat-prasyarat yang telah pun diselesaikan oleh KPM untuk menyelesaikan masalah ini, dan bagaimana prasyarat ini cukup realistik untuk kita cater masalah-masalah murid yang tak reti membaca, menulis dan juga menelaah. Terima kasih. Terima kasih anak anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sebab kita memang perlukan keprihatinan itu dalam semua generasi. Jadi mendengar soalan itu saya rasa sangat bahagia dan bangga kerana anak anda melihat bahawa pendidikan manusiawi ini mesti ada hala tuju dan bagaimana untuk menyelesaikannya. That's how we train you to be a leader.
Maknanya ada masalah yang kami selesaikan, sebahagian besar masalah anak anda kena selesaikan. Ya? Jadi kita melihat begini, untuk melihat secara keseluruhan isu yang dibangkitkan itu, intervensi telah kita lakukan. Sebab tu nanti saya akan maknanya kita akan kongsikan, kita boleh kongsikan pun data-data selepas intervensi yang kita lakukan untuk keciciran pembelajaran itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sedang melaksanakan kurikulum baru 2027. Jadi back to the basic kurikulum baru ini, ya, membaca, menulis, ya, mengira dan menakul. Maknanya back to the basic. Sebab itu, kurikulum baru ni kita mulakan daripada awal, prasekolah lagi kita dah tekankan. Maknanya kita mulakan tahun ini. Jadi tahun depan dia akan sambut untuk tingkatan 1 dan darjah 1. Seterusnya adalah matriks pembelajaran yang diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri semasa peluncuran Rancangan Pendidikan Malaysia. Jadi apa beza matriks pembelajaran ini dengan UPSR misalnya, yang masih ada lagi yang bertanya apa bedanya. Jadi bedanya sangat jelas. Ya, matriks pembelajaran ini adalah pengukuran melihat bagaimana anak kita boleh membaca, menulis dan mengira. Dia adalah pengukuran, bukan peperiksaan. Dan tahun ini kita akan mulakan bulan 10, tahun depan 2027 adalah untuk tingkatan 3. Begitu juga dengan rancangan panjang kita melihat kepada rancangan pendidikan Malaysia. Jadi sebab itu kita lihat bahawa isu ini adalah isu berterusan. Saya ingat saya masuk kementerian ini, keciciran SPM saja tahun pertama Datuk Seri masih ingat 10,000 keciciran SPM sahaja, ya. Dan kemudian setiap tahun kita baiki, tahun lepas tinggal 5,000. Tahun ini kita nak kurangkan lagi keciciran itu, ya. Jadi sebab itu kita lihat semua program intervensi kita ni yang anda mesti berjalan, bukan saja melalui kurikulum, bukan saja melalui intervensi, tetapi juga ada satu lagi aspek yang sangat penting, iaitu komuniti dan juga ibu bapa. Ibu bapa mesti memberikan sokongan kepada pembelajaran anak-anak. Terima kasih anda, semoga berjaya, insya-Allah. Lama dah. Tan Sri, ya. Ada, coming. Thank you, Dato' Sri. I think I'm very encouraged by your words of reforming what we're going to do. And I want to speak openly. I know I'm surrounded by academicians. We're in the university. I'm a businessman, Tan Sri Yong. And I just want to give a little bit background about myself so you can understand what I'm coming from. You know, during the Pakla administration and the Najib administration, I was co-chair of Pemuda for 6 years. During that time, Malaysia's ease of doing business as ranked by World Bank improved from number 26 in the world to the top 6 in the world. So change can happen if we work consistently on it. And thereafter, I was on the Economic Council and I see how decisions were made between government and the private sector. And then during the Mahathir administration, I was deputy chairman of the National Education Advisory Council. So I'll have a little bit of, shall we say, affinity towards this topic. And I also was president of FMM for 5 years. So I'm speaking today as a voice from the private sector and what we are looking for people coming out of our education system. And only a few months ago, I mean, you know that last year we had PISA scores. Our PISA scores, I congratulate the government for wanting to be in the top 1/3 in the world in ranking, but we were still now below the bottom half. Then World Bank a few months ago published a report on education, and they said that out of the 11 years or 13 years of education, it appears that we get only 9 years, or we lose about 1.5 to 2 years in terms of achievement in what a normal 11 years or 13 years could do. And I begin to think, why is that? Surely our spending per capita on education is not bad. It is comparable to one of the best ratios in the world. Then if we begin to look into the curriculum, I'm not saying this may be the cause, but perhaps it's worthy of a task force to look at this. You see, in our primary schools, especially education, I think I don't know about this, we have 51 periods per week. But in terms of religious education, when I went to school
there was only 1 period per week. But we have 6 periods for religious education. On top of that, we have 2 periods called tasmik. There's 8 periods. And then there's what we call an optional language, Arabic or Chinese, whatever it is. Yeah. So if we want to have an... Sorry, the interjection. I think you are a bit behind time because the new curriculum has now revised all this. You're going to drop all this? Not drop. Oh, but I'm revise. so thankful We that reduce, this is yes. happening, because if you add in, for example, Arabic No, also, it's not done. It's not. It's done. It's done. Okay. Thank you. So But then except for, be 20%. That will Islamic help. schools, religious schools is different. I'm talking about national curriculum. National Has made curriculum, that. yes. So if you change that, I think we will Done, save done, about done. 21%. Excellent. Thank you. Point number 2 I want to raise is this. From the private sector, we would like to see better emphasis on English. Because, I mean, all of you sitting up there, you're so fluent, but the DLP program, now English is only 6 periods out of the 51. It's about 11%. Many studies have shown that unless you have immersion around 35% or so, then only you begin to be fluent, like you are all on the stage to speak. Tan Sri, So sorry, that we like to do it. Tan Sri, it's done because Oh, you want to do it? yeah, we started our new curriculum with a preschool. So 50% of the medium of instruction is in English in preschool. Yes. Okay. And so what this happens? is the new curriculum. Yes. Excellent. And So we're going good to to take hear. English for the new curriculum as well. And it will flow through from primary 1 to 6 and Yes. 50%. From preschool, primary, and then forward. Okay, I think that is the best news, and we should make this as publicly known as possible. Thank you very much. I think that's a big thing for us to do. 50%. Throughout, 50%. Not the Excellent. entire curriculum, you understand. Medium of and the instruction. curriculum. But there will be an enhancement of the level of proficiency because the curriculum will have to make changes. But you understand, we are talking in Malaysia. Yes. Bahasa Melayu must be there. Understand. And we must have the level of proficiency Fully in understand. Bahasa Fully understand. first. Yes. Okay, no compromise. Yes. Then we talk about English and the other languages. Okay. Because I've heard this before. I mean, urban elite will always talk about English as if that with the command and the proficiency of the English language, you solve most of the problems. It's not true. Not true, Scientifically, not true. is absurd. Yes. It's never accepted. The Japanese don't have English, the Russians don't, the Koreans don't, the Chinese don't. And they excel in 101 fields as compared to us. Yes. I'm not denying the importance of English, but I think the obsession is not accepted. Thank you very much. Thank you. I'm so glad to hear 50%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelum tu saya perkenalkan diri, saya Irfan Firdaus. Saya merupakan Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan dan juga bersama saya pada hari ini pemimpin-pemimpin mahasiswa yang terdiri daripada seluruh negara. Jadi saya straightforward soalan kepada Datuk Seri. Pertama sekali berkenaan dengan AUKU dan kita melibatkan Akta Baharu. Sebenarnya MPPK hanya menuntut 2 perkara sahaja, Datuk Seri. Yang pertama sekali, Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan ini menuntut kami merupakan salah satu jawatan kuasa yang terlibat. Untuk mengetahui semua, MPPK ada 35 ahli. 35 ahli ini terdiri daripada ketua pemimpin daripada UiTM. Kita juga ada ketua pemimpin daripada Politeknik dan juga Kolej Komuniti. Saya setuju. Ada wakil. Mahasiswa dalam, done. Okey, yang kedua, Datuk Seri, kami juga menuntut berkenaan dengan kita nak mengadakan mesyuarat perdana bersama Perdana Menteri sendiri, iaitu MPPK bersama Perdana Menteri untuk kita sama-sama mengangkat suara yang sebenar-benarnya yang mengatakan isu mahasiswa. Bukan hanyalah AUKU sahaja, tapi benar-benar perkara yang kita akan bawa kepada Datuk Seri. Okey, boleh Datuk Seri? Bagi masa sikit lah dua. Okey, insyaAllah. Saya nak fokus lepas ni pasal hari kemerdekaan, kemudian Hari Malaysia, kemudian bajet. It's going to be very challenging budget. Dia jerebu sekarang. But insyaAllah saya jumpa. Okay, baik. Terima kasih, Datuk Seri. Sorry. Okay. Yes.
Mike, ada Mike. Mana? Mike. Ya, alright. Okay, terima kasih Datuk Seri. Jadi soalan saya adalah melibatkan keterlibatan mahasiswa itu sendiri. Saya rasa untuk pergubalan Akta Baru, saya memperlihatkan ada keperluan untuk menterlibatkan mahasiswa dari keseluruh gerakan mahasiswa, jenis gerakan mahasiswa. Bukan hanya sahaja kepada golongan-golongan seperti boleh katakan sebagai ketua mahasiswa di setiap kampus. Akan tetapi kita juga perlu dengar kepada gerakan-gerakan mahasiswa yang memperjuangkan isu AUKU ini sendiri. Kerana kita lihatkan bahawa permasalahan AUKU ini adalah satu perkara yang penting untuk mahasiswa dan gerakan-gerakan ini telah melakukan perbincangan antara gerakan mahasiswa. Kita kena dengar semua lah. Baik. Tapi kalau you wakil 20 orang, kalau dia wakil 2,000 orang, kita kena dengar juga. Kena fikir. Sebab itu dia ada forum di mana perwakilan itu mewakili suara majoriti juga. Betul. Otherwise mahasiswa ni dia kata conscience of the majority. Tapi yang 10 orang kita dah dengar. Kita tak adalah 10 orang Datuk Seri. Alright. Kita ada ramai juga yang memperjuangkan isu ini dan juga kita baca AUKU itu sendiri. Alright. Setuju. Jadi kita ingin minta kepada pihak kerajaan untuk adakan satu sesi dialog bersama gerakan-gerakan mahasiswa ini sendiri. Sebab sebelum ini kita ada tuntutan untuk ada sesi dialog bersama gerakan mahasiswa, tetapi apa yang berlaku adalah mereka hanya menginvite golongan-golongan seperti MPP sahaja, sedangkan gerakan-gerakan mahasiswa ini juga perlu untuk kita libatkan juga. Okey. Oh, maknanya lain kali kalau buat perjumpaan kita jemput you lah. Tak apalah, kita fikir. Alright. Terima kasih Datuk Seri. Alright. Okay. Mana jangan tinggal ambil nama dia kita okay, terima kasih Datuk Seri. Baik. Belah kiri tadi, baju hitam. Dah lama angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya Mak. Tunjuk tadi yang hitam tadi tu. Oh, baju hitam. Bukan hitam, baju hitam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mulakan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Tengku Aris Sulaiman daripada Kesatuan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Maka soalan ni saya tuju khas kepada Datuk Seri Diraja Zamri. Untuk soalan saya, kita lihat setelah pasca kemansuhan AUKU, kalau AUKU akan dimansuhkan, maka antara soalan yang saya ingin tanyakan, apakah model kepimpinan, bagaimanakah dengan model kepimpinan pelajar dan mahasiswa di seluruh IPT? Adakah kita akan kekalkan dengan model kepimpinan MPP ataupun we are going to push the agenda untuk pastikan ada wujud kesatuan pelajar di setiap IPT, dan inilah yang berkait dengan autonomi kalau betul-betul we want to push for student empowerment. Itu saja soalan saya. Seperti yang kita sedia maklum, kalau saudara lihat saya tunjukkan tadi, dari segi perubahan-perubahan yang ada dalam akta itu sendiri, yang fokus kepada mahasiswa, ada 4 perubahan termasuk yang terbaru pada tahun 2024 melibatkan hak mahasiswa, sama ada mereka nak berpolitik, berpersatuan, menerima sumbangan, dia boleh wujudkan akaun sendiri, dia boleh kita berikan kebebasan itu. Bermakna apa yang kita nak lakukan ini ialah tidak ada model-model apa, tapi kita berikan seperti yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat dan Menteri, ruang seluas-luasnya kepada saudara-saudara semua. Yang ni yang mustahak, kerana kita tak mahu kata esok nanti bila dibuat satu akta yang baru dia kata masih menggunakan model yang sama, ya, dia tukar saja kepada nama yang baru, tapi botol baru, benda yang lama je. Jadi kita tak akan buat begitu. Yang paling mustahak, apakah yang saudara-saudari semua anggap bahawa dia merupakan satu kongkongan, kekangan yang perlu kita keluarkan, kita keluarkanlah. Seperti mana yang kita tunjukkan komitmen selama ini. Dan insya-Allah kita lakukan itu. Dia kalau Inggeris dia kata old wine in a new bottle. Tapi kalau kita wine tu haram pula dah. Jadi we cannot use that. Okey. Final lah sebab saya nak bagi ruang bagi orang jawab. Ya, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga ahli forum. Saya Muhammad Izabi Ismail daripada bahagian Profesionalisme Guru Kementerian Pendidikan. Okey, saya ada satu soalan kepada Yang Amat Berhormat PM.
seperti yang telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan tak sebentar tadi, pendidikan bukan hanya untuk melahirkan otak, tetapi pendidikan adalah untuk melahirkan watak. Seperti yang kita tahu, hari ini Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 RPM menjadi kitab rujukan kami sebagai guru di Kementerian Pendidikan, yang mana hasrat akhir RPM adalah untuk membentuk insan sejahtera. Soalan? Okey, jadi 5 karakter yang kita janji, insyaAllah kami akan janji untuk capai, melahirkan murid 5 karakter. Jadi dengan pemansuhan AUKU, reformasi yang dilaksanakan, bagaimanakah hasrat melahirkan insan sejahtera ini dapat menjadi kesinambungan dia di peringkat universiti? Sebab di peringkat pendidikan KPM, kita melahirkan murid itu. Jadi dengan pemansuhan AUKU dan reformasi yang dilaksanakan di peringkat pendidikan tinggi, bagaimana boleh disustinkan karakter ini supaya mahasiswa yang kita lahirkan bukan sahaja diberi autonomi, bebas untuk bersuara, bijak dan sebagainya, tetapi juga dapat menjadi membina negara bangsa dan di masa yang sama dia mengekalkan karakter itu. Terima kasih. Menteri Pendidikan jawab. Terima kasih. Saya ingat itu soalan yang menggambarkan kebimbangan seorang pendidik, Datuk Seri. Kerana kita telah pun membawa satu agenda besar dalam rancangan pendidikan kita, khususnya tentang pendidikan ataupun pembentukan karakter itu. Jadi ada kebimbangan, Datuk Seri. Kita memberikan kebebasan daripada sekolah itu, kita telah pun memperuntukkan ataupun telah membayangkan satu generasi yang kita hasratkan melalui rancangan pendidikan Malaysia. Jadi mungkin di situlah dia kebimbangan itu, tapi saya sangat yakin dengan Datuk Zamri. Jadi apabila saya serahkan anak habis di KPM, anak-anak saya masuk di bawah jagaan Datuk Zamri, insya-Allah Datuk Zamri juga akan memastikan anak-anak kita, cikgu, 5 karakter tu akan terus dipertahankan, insya-Allah. Zamri sebagai Menteri KPT, itu bukan Zamri dalam jabatan lain. Okey, sekarang kita bagi ruang kepada ahli panel untuk berikan pandangan, rumusan, mula dengan Tuan Azman. Saya tahun 2004 saya ada di sini, di mana demonstrasi besar berlaku dipimpin oleh Perdana Menteri. Dan saya masa itu acting master di Kolej Kelima yang diserang oleh FRU. Saya diminta mencari satu senarai pelajar yang mahasiswa yang dikatakan sedikit nakal. Jadi ini semua yang saya nampak menghasilkan satu akta baru pindaan. Dan perubahan berlaku tahun tu, tahun pertama saya bekerja. Jadi sebelum pindaan memang ada satu mindset yang lebih macamlah ada speaker's corner. Selepas itu pokok tu ditebang dekat library ya. Dan suasana di Universiti Malaya maupun di universiti lain rasa tidak bebas lagi. Great debate could not go on because there was no spirit. That's what I saw. Jadi saya rasa apa yang kita perlu adakan ni, kalau nak masukkan AUKU, kita mesti mengembalikan suasana dan semangat masa itu yang ada di UM. Saya rasa di tempat lain pun ada. Tapi saya rasa I could feel the ambience at that time. And I believe Tan Sri Zarina was also around at that time, wearing very flashy clothes. That's what she told us. And many others very famous people now, I used to see them wearing flashy clothes on the campus. But things change. I'm not talking about clothes, I'm talking about education, academic life, about our worldview, our values. I think this is what I think
the AUKU should be doing. So my simple opinion is, as a scientist, we must be very objective in what we want to achieve and go all out supaya kita mencapai objektif berkenaan. Terima kasih. Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan, saya semasa 1998 saya di sebelah UM di matrikulasi YA. Jadi apa yang berlaku di Universiti Melaya, saya terlibat jugalah. Jadi AMJAL tu memang kami punya pot lah. Saya ingat ada dua benda yang saya fikir penting untuk adik-adik, anak-anak mahasiswa mendengar sesi pada malam ini. Pertama, bila pemansuhan ini berlaku, ia adalah soal mengembalikan aktivisme kita. Dan you have to choose your activism. Datuk Seri memilih aktivisme ketika itu apa? Memperjuangkan orang miskin. Ya? Maknanya, dan juga memastikan bahawa aktivisme ketika itu adalah memastikan semua anak-anak mendapat pendidikan. Sebab itu tertubuhnya yayasan anda. Jadi please, bila kita mansuhkan ini, anak-anak juga dan adik-adik juga mesti melihat bahawa ini adalah ruang aktivisme yang sangat besar. Jadi pilih, nak buat aktivisme pendidikan ke, kemiskinan ke, ya? Kemudian mungkin woman empowerment ke, ya? Kemudian banyak lagi. Tapi mesti pilih dan pertahankan dan perjuangkan aktivisme mahasiswa itu. Yang kedua adalah mengembalikan budaya ilmu. Ini yang saya suka. Semasa saya di universiti, selepas habis kelas tutorial, tempat pertama yang saya akan kunjungi adalah kuliah di luar kuliah bersama Datuk Zamri. So ini ustaz saya lah sebenarnya, Datuk Seri Zamri ni. Ya? Jadi kami ada session di luar. Session yang mengasah pembacaan, memilih buku-buku tertentu, dan nakib kita ketika itu memang hanya bagi buku tertentu untuk dibaca. Jadi ruang ini mesti digunakan sebaik-baiknya, mengembalikan aktivisme dan mengembalikan budaya membaca. Dan ini sangat penting kerana hanya sekali saja kita jadi mahasiswa ni. Dan kita mesti memastikan bahawa ruang yang diberikan selepas ini oleh Kerajaan Madani mesti digunakan sepenuhnya untuk mengembalikan suara dan aktivisme mahasiswa. Terima kasih. Yang Amat Berhormat izinkan saya nak sentuh 3 perkara secara ringkas. Iaitu, saya nak sebut benda yang sama apa disebutkan oleh Saudari Fadlina tadi, Datuk Seri Fadlina. Iaitu, ada dua, ingat, dalam gerakan kita, gerakan mahasiswa pelajar maupun di peringkat akademik, ada dua benda yang belah kanan saya ni selalu mengingatkan kita. Yang pertama, yang Datuk Seri, iaitu aktivisme, dan yang keduanya idealisme. Jangan lupa itu. Ada dua komponen yang sangat penting kepada kehidupan kita di kampus. Aktivisme sangat penting untuk menggerakkan kita tentang kesedaran persoalan masyarakat yang ada di hadapan kita. Tapi yang kedua itu ialah idealisme. Idealisme itu mesti berasaskan kepada tradisi keilmuan. Kalau tidak, kita hanya menjadi golongan yang disebutkan oleh ayahanda almarhum Siddiq Fadil sebagai armchair, dia kata dalam bahasa sebutan armchair kritik yang tidak boleh membangunkan umat, katanya. Itu istilah dia tu waktu itu. Jadi kombinasi ini sangat penting. Yang kedua, saya nak sebutkan juga tentang soalan yang dikemukakan tadi, iaitu tentang apabila ada AUKU ini, bagaimana kita nak membentuk manusia sebenarnya. Ya, kita ingin melakukan perubahan AUKU dan juga ada peruntukan-peruntukan yang lain yang juga perlu kita lihat. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa, jangan kesampingkan sama sekali falsafah pendidikan seperti mana yang tercatat dalam plan. Kalau dalam konteks kita, plan di peringkat pendidikan tinggi, jangan terpisah. Kalau tidak, what is the purpose of you having this, having that? Tapi akhirnya kita kehilangan arah. Jadi ini sangat penting. Yang ketiga, ialah Datuk Seri, saya lupa nak sebut tadi satu benda yang sangat penting. Ketika mana kita membicarakan perubahan pendidikan tinggi ini, ada satu institusi yang sangat penting sebenarnya yang perlu juga kita lihat, iaitulah Politeknik. Maka sudah sampai masanya Politeknik juga perlukan anjakan yang besar dan menyeluruh, kerana Politeknik sekarang ini bukan melahirkan manusia yang hanya mendapat sijil, tetapi juga sudah pun sampai ke satu tahap iaitu mereka yang akan bergraduan dengan segulung ijazah juga, seperti mana yang telah pun
kita mulai lakukan ini. Terima kasih. Terima kasih Saudara, dan kita telah mendengar dan cuba menghadam pandangan-pandangan dikemukakan, dan saya hargai penyertaan yang begini, gabungan di kalangan sarjana dan profesor yang ramai, dan ya, pimpinan mahasiswa dan pejabat awam, kerana kita ini sudah sampai ke tahap di mana kita harus lakukan anjakan. Nanti Tengku Azman summarize tentang perlu anjakan ni, dan anjakan ini menuntut kita menerima beberapa kenyataan. Ya. Dan saya nak bicarakan sebagai pemimpin mahasiswa lebih mudah dalam mengkritik, dan sebagai Perdana Menteri lebih sukar kerana akan terpaksa menerima kritikan. Ini tetapi kita fikir kepentingan generasi kini dan generasi akan datang. Dunia menuntut kita melahir anak-anak yang lebih kritis. Ya. Tapi kita juga tahu, ya, dunia juga tidak boleh mengizinkan kerusakan dan bencana kerana faham yang sempit, kebencian yang boleh merosakkan, ya, negara sendiri. Jadi sebab itu sebagai anak-anak, sementara kita beri kebebasan, gunakan sebaiknya. Ya, saya tidak, ini bukan kenyataan politik. We had serious engagement and debate and discussions, and we have taken a very tough position. We are not unaware of the complexities. We are not aware of the seats of opposition cells in the campuses. We are aware. Ya. Dan kita juga tahu risiko. Saya diberi nasihat dari ramai kalangan. Dia kata, Anwar, ini bukan zaman you. Zaman you dulu itu idealism kemudian terbangkit saja. Nak apa? Menentang rasuah, menentang pertelewengan, kelaparan tanah, kemiskinan. Sekarang ini ada kelompok-kelompok yang menjadi hanya perkakas bagi kelompok-kelompok yang di luar. Dengan pandangan-pandangan kebencian kaum, sentimen fanatik agama. Jadi tidak mudah tangani. Saya fikir, tapi saya renungkan. Kalau saya mahu anak-anak ini kemudian dewasa dan matang, saya mesti ada juga kesabaran untuk menerima pandangan mereka, walaupun tidak semestinya cocok dengan pandangan saya. Jadi, kerana kalau kita lihat dari segi perspektif yang lebih luas, dan kita lihat pembinaan generasi atau regenerasi, atau membina generasi. Membina generasi menuntut kita menerima kenyataan baru. Kenyataan baru itu, the new realities, itu ialah suasana jauh berbeza. Saya bukan nak katakan generasi itu saya terbaik, tidak. Suasana berbeza. Negara baru, mencapai kemerdekaan, dasar ekonomi baru diumumkan. Kemudian kita tengok kemiskinan terlantar di baling. Jadi kita tengok ada percanggahan di antara pengumuman yang lunak, membasmi kemiskinan, menyusul semula masyarakat, tapi tengok masyarakat terabai. Jadi kita fikir, jadi ada suatu kesepakatan mahasiswa tentang apa yang Zamri sebut tadi tentang idealism. Ya, saya tidak fikir ini kenyataan sekarang, tetapi kita harus beri peluang kepada anak-anak mahasiswa kita untuk berfikir, renung, kerana mereka juga anak-anak yang pintar, terdidik, harus diberi pencerahan. Dan ini saya nak rayu juga kepada pensyarah dan profesor untuk juga memanfaatkan waktu yang sebaiknya untuk mendidik mereka dan memberi pencerahan kepada mereka. Ya. Betul kita harus tumpu soal kuliah, dan kita nak pastikan bidang-bidang baru ini kita kuasai dengan baik. Saya tidak semestinya terlalu layak bicara macam itu. Macam Tunku Azman boleh, sebab dia mungkin masa ketika itu the best student di Malay College. Ya. Saya best speaker. Tapi inilah saya nak pesan. Yang akhir ialah tentang agenda besar kita. We have to undertake this reform agenda seriously. Jadi bangkit soal-soal competency in languages. Mungkin berbeza, ada orang setengah kadang-kadang, saya tak setuju dengan possession. Kerana bahasa Melayu saya tak boleh langsung bahasa lain. Bahasa Inggeris, tiap kali perjumpaan, asyik duk bercakap bahasa Inggeris, seolah-olah
masalah yang mengongkong kita ni kerana penguasaan bahasa Melayu. Jadi kita nak jelaskan, yes, bahasa Melayu mesti dimartabatkan dan diangkat sebagai bahasa ilmu. Tapi penguasaan bahasa Inggeris sangat kritikal untuk masa depan anak-anak kita. Di peringkat mana, itu pedagogi bagaimana, itu biar pakar-pakar yang menentukan. Bila orang politik dia campur banyak sangat tentang nak tentukan kurikulum, nak tentu, itu yang menimbulkan kerusakan seperti kita alami dulu. Sebab itu dasar saya tentukan, tetapi pedagogi, kurikulum secara terperinci, itu biarlah pakar-pakar yang punya pengalaman dan kemahiran tentukan. Tetapi isu kita terima bahawa penguasaan bahasa Inggeris itu kalau tidak kita tekankan, yang paling rugi ialah anak-anak bangsa, terutama anak-anak Melayu. Jadi sebab itu kita harus terima kenyataan. Selalu orang bicara ni dia macam zero sum game. The moment sebaik saja saya ungkapkan kepentingan bahasa Inggeris, dan dia kata ini anti Melayu. Sebaik saya tekankan bahasa Melayu, dia kata ini memang anti Inggeris. Jadi sebenarnya dia tidak zero sum game. Kita perlu angkat kedudukan penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa yang dikuasai dengan baik, bukan bahasa pasar seperti mana yang berlaku di beberapa perdebatan di parlimen. Parlimen itu contoh yang paling lemah dari segi penguasaan bahasa. Ya. Tapi di samping itu penguasaan bahasa Inggeris sangat penting. Saudara jadi profesor ini kerana di antara lain kerana penguasaan bahasa Inggeris yang baik. Jadi kita beri ruang pada anak-anak kita dilatih. Dan yang juga utama kepada anak-anak mahasiswa, ini sejak saya di universiti ini, di Dewan ini, bertempur soal Akta Universiti Peraturan, dan sudah juga tahu tahun 1971 itu seperti yang disebut oleh Tunku Azman, atau diperkenalkan kerana permasalahan yang saya bangkitkan. Tapi ditakdirkan Allah SWT, saya di sini. Jadi saya tidak fikir itu penyelesaiannya dengan mengekang dan menyekat. Saya fikir beri ruang. Tapi ruang ini juga tidak mudah. Kerana ia juga mengundang masalah dan risiko dan masalah. Tetapi kita harus hadapi. Kerana inilah kenyataannya masa kini. Jadi kita nak ajak anak-anak kita juga harus lebih matang, bersedia untuk berhujah, bersedia untuk berpendapat. Jangan mudah menghukum. Sekarang ni semua cepat sangat menghukum. Ya. Hukum sama, kalau tak setuju sikit dia kafir ke, dia munafik ke, dan dia sesat. Ataupun sebagai pihak dia itu tak boleh. Ini yang selalu saya popularkan risalah oleh Edward Said ini. Ya, bila dia jawab Huntington's Clash of Civilization, dia jawab dengan rencana pendek aja. Tak salah 8 halaman dalam The Nation, salah satu The Atlantic, I can't remember. The Nation ke The Atlantic? The Atlantic. Dia sebut itu, sebenarnya bukan clash of civilization. Kadang-kadang kita tengok clash yang sekarang kita ni. Ya? Dia bukan clash of civilization or ideas. Kata Edward Said, is a clash of ignorance. Yang mengungkap tak sepenuhnya menguasai, yang menjawab pun tidak pernah menguasai. Jadi clash of ignorance. Dia pertembungan atau pembenturan bukan idea tapi pembenturan kejahilan. Dan kerana menginginkan bawa satu idea, dia cepantas menghukum. Jadi saya rasa rencana Edward Said itu boleh membantu dalam memperkukuh wacana yang segar. Saya ucap terima kasih terutama kepada Universiti Melaya yang beri ruang dengan kadar sewa yang rendah. Oh, percuma. Bukan pasal PM, pasal Perdana Menteri Pendidikan. Saya rasa patut charge Kementerian Pendidikan sikit. Universiti, kalau tak charge, maknanya saya tak tambah peruntukan untuk universiti. Jadi saya ucap terima kasih dan juga kepada semua yang hadir ini luar biasa, KSN dan semua rakan-rakan, dan mudah-mudahan beberapa rumusan dan natijah kita ini, insyaAllah saya seperti biasa, minggu depan hari Rabu, saya akan bentangkan sedikit dan kemudian minta Menteri ulas atau tambah dengan mengukuh pendirian kita tentang AUKU, reform pendidikan dan hala 7 yang dibawa tadi oleh Akademi Sains Negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.